Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bangsa Johor. Hari ini sekali lagi bersama dengan kami dalam Bual Kencang by Johor Youth Talk, Majlis Belia Negeri Johor. Jadi pada hari ini biasanya kita lihat kita ni semua berpakaian seperti belia-belia biasa. Tapi hari ini agak sedikit segak. Segak bergaya. Segak bergaya, kita pakai long suit kerana hari ini adalah satu edisi khas yang mana kita berada di Majlis Bandaraya Johor Bahru bagi program Simposium Antarabangsa Global Negeri Johor. Jadi sahabat-sahabat penonton-penonton di luar sana, pada hari ini saya Sofian Adli bin Adam, hos biasa anda, tetapi hari ini saya bawakan sahabat hos baru saya, iaitu Saudari Izzati Othman, dan juga kita ada 3 orang panel yang bukan biasa-biasa, memang orang terkenal dan hebat di dalam negeri Johor ini. Jadi Saudari Izzati, boleh teruskan kita perkenalkan panel-panel kita. Okey. Saudara Sofi, hari ini kita sangat bertuah sebab kita ada panel-panel yang sangat hebat pada hari ini. Biasanya kita podcast, kita berbincang soal-soal yang kata santai, tapi hari ini kita ada panel-panel yang sangat hebat daripada segi pelbagai bidang. Yang pertama, saya kenalkan panel yang pertama iaitu Datuk Haji Anwar, iaitu pengarah urusan Galeri Aura Islam, iaitu tokoh penting dalam warisan Islam di Johor. Boleh perkenalkan diri Datuk sedikit? Assalamualaikum. Yang pertama sekali saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasihlah kerana menjemput saya untuk sesi podcast pada pagi ini. Jadi nama saya Anwar bin Hassan, saya daripada Galeri Aura Islam Iskandar Puteri. Okey. Terima kasih Datuk. Okey, kita ada panel yang kedua iaitu Encik Muhammad Fairuz Iskandar, iaitu pengarah Jomstay Digital, penyerajuk digitalisasi pelancongan negeri Johor. Baik. Silakan. Okay. Baik, terima kasih kepada tim podcast pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat jemputan pagi ini untuk kita bagi sharing session. So saya Fairuz daripada Jomstay Digital Technology. So insyaAllah kita akan share lagi apa cerita selanjutnya mengenai podcast pada pagi ini. Okey, terima kasih. Okey. Yang terakhir sekali, panel yang ketiga iaitu yang berbahagia Datin Hajah Aida Ishak, iaitu Naib Presiden Dewan Terajuk Usahawan Johor dan juga ahli Lembaga Pengarah Koperasi Dewan Terajuk Usahawan Johor yang sentiasa menggerakkan pembangunan ekonomi belia dan juga usahawan. Sila boleh perkenalkan diri Datin? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih pada tim Belia pada pagi ini menjemput wakil daripada Dewan Teraju. Saya mewakili Dewan Teraju untuk memberikan sedikit pandangan tentang tourism Islamik nanti. InsyaAllah nanti kita akan sharekan. Saya Datin Aida Ishak. Okey, baik. Baik, terima kasih Datuk Encik Fairuz dan juga Datin kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kami ini insan kedil Belia Negeri Johor, tetapi kami seorang beliau yang ingin mengambil tahu dan apa peluang dan apa belia-belia di negeri Johor ini boleh menimba sesuatu ilmu ataupun pandangan ataupun penerangan sedikit berkenaan dengan apa yang kita akan kongsikan pada pagi ini. Jadi Saudara Izzati, mungkin kita boleh terus kepada soalan pembukaan kita yang mana kita boleh ajukan kepada Datuk berkenaan dengan sebagai pengarah Galeri Aura Islam, yang mana Datuk boleh tak sekiranya Datuk memperkenalkan sedikit mengenai konsep dan penubuhan Galeri Aura Islam ini sebenarnya. Mungkin ada belia-belia di luar sana ni yang masih tak tahu, tak pasti kan berkenaan dengan perkara ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan perkara ini. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang pertama sekali Galeri Aura Islam ni kita set up di Johor Bahru di Iskandar Puteri Johor Bahru bermula pada tahun 2019. Okey, yang mana kita beroperasi di bawah kebenaran atau izin daripada Jabatan Mufti Negeri Johor. Okey, sebenarnya matlamat Galeri Aura Islam ni, okay, of course lah, satu untuk tujuan pendidikan, dakwah, itu konsep yang biasa, tapi kita nak mencetuskan satu gerak kerja mewujudkan satu ekosistem pelancongan Islam di negeri Johor. Okay. Jadi kita tahu Johor ni sedang membangun dan akan membangun dengan pesat dan akan mendapat gelaran bandar metropolitan sikit masa lagi. Betul tak kan? Betul. Okay, jadi dalam segmentasi ekosistem pelancongan Islam ni kita nak bangun setara dengan
pembangunan negeri Johor ataupun Johor Baru itu sendiri. Okey. Jadi bila kita sebut tentang ekosistem pelancongan tu, bukan sekadar kita nak ramai pelancong datang ke sini. Tapi kita nak jadikan Johor Baru ni sebagai hub pelancongan Islam yang dikenali di serata dunia. Dan dalam masa yang sama, macam you all ni belia-belia kan, bagaimana mengambil peluang dalam ekonomi sendiri, sosial ekonomi apabila industri pelancongan itu berkembang kat sini. Sebab apa kita lihat di kalangan belia-belia, terutama belia-belia berputra kan, sangat cenderung pada perniagaan-perniagaan, contoh kedai makan ke, mungkin apa nak jadi kontraktor ke, okey, ataupun sekarang ni nak jadi apa pengeluar-pengeluar produk ke kan, kosmetik kan, kosmetik ke, produk apa sambal ke apa semua kan. Tapi jarang-jarang kita dengar ada anak muda yang nak bercebulkan diri menjadi seorang usahawan pelancongan, terutama untuk menarik pelancong-pelancong luar, sama ada daripada luar negeri Johor atau iaitu negeri-negeri dalam Malaysia ataupun luar daripada negara Malaysia. Jadi bayangkan satu waktu kan, kalau kita dapat mengambil peluang ni, yang mana menariknya bukan sekadar boleh menjanjikan satu pendapatan yang besar, tetapi satu pendapatan yang berterusan. Sebab apa, apabila pelancong-pelancong mula datang, dia tak boleh berhenti, dia akan datang seterusnya. Jadi itulah konsep asasnya. Sekian, terima kasih. Datuk, Ya, saya. Galeri Aura Islam memang ada di Johor sahaja ke ataupun ada juga di negeri-negeri lain? Okey, Galeri Aura Islam ni bukan saja satu-satunya di negeri Johor. Bukan saja satu-satunya di Malaysia. Dia satu-satunya di benua Asia. Tidak ada di tempat-tempat lain. Memang kita desainkan Galeri Aura Islam ni, dia sangat unik supaya dia boleh jadi magnet tu kepada ekosistem pelancongan untuk negeri Johor. Jadi maksudnya ini adalah satu-satunya di rantau Asia Tenggara ataupun Asia sendiri? Di Asia sendiri. Asia sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Johor bukannya biasa-biasa seperti biasa Johor berlebih satu negeri yang berdaya saing di Asia ini. Jadi Izzati, boleh teruskan ke soalan seterusnya? Boleh. Soalan yang seterusnya saya tujukan kepada Encik Fairuz daripada Jomstay Digital. Okey, pada pendapat Encik Fairuz sendiri dari sudut transformasi digital, macam mana Jomstay Digital ni dapat melihat potensi pelancong Islamik di Johor dan juga pada masa kini dan masa hadapan sendiri. Alright. Okey. Saya cerita sikit pengalaman lah. Maknanya kita letak diri kita sebagai pelancong. Bila kita pergi melancong ke sesuatu tempat, apa yang kita perlukan? Sekarang ni melalui teknologi, kan? Teknologi ni adalah salah satu tools ataupun benda yang penting selepas IC kita ataupun selepas pasport kita. Tak ada handphone, tak ada nyawa ibaratnya. Okey, kita ambil mudah, contoh kalau kita pergi satu tempat, first kali apa kita cari adalah satu transportation. Okey, dulu secara tradisionalnya kita pergi ke kaunter, betul? Kita pergi ke beli tiket-tiket tu kan, kita kena pergilah. Tapi sekarang melalui handphone kita cuma buka application, app saja, transportation dan juga tempat-tempat makan. So indirectly we are doing digital marketing melalui teknologi. So dari segi Islamik ni, dia adalah salah satu Islamic tourism yang boleh mendatangkan ataupun boleh create business kepada usahawan, terutama anak muda. Contoh, you all beli barang sekarang pun melalui Shopee, betul? Platform. So kalau you nak melancong pun sekarang you beli tiket flight pun you tak payah pergi ke AirAsia, pergi check dekat kaunter. Online saja QR code scan pun dah boleh masuk. So mudah tak? Itu adalah tools ataupun features yang mana jadi trend dan menjadi keperluan kepada kita. So background saya adalah dari teknologi, digital technology, so that we combine it, jadikan dia smart tourism. So dalam konteks hari ni kita akan jadikan dia Islamic smart tourism, ataupun ada satu komuniti kita panggil ICBT, Islamic community based tourism. Yes, itu yang kita bertiga ni sedang mengumpulkan ataupun mewujudkan komuniti yang mana komuniti ni akan memberi peluang kepada semua, tak kira belia ataupun dewasa, di dalam konsep teknologi dan juga pelancongan, terutama di negeri Johor. Jadi Encik Fairuz, orang kata di hujung jari sekarang. Betul. Kan, nak pergi mana-mana ke kalau dah ada satu digital tools, Yes. mudahlah kan. Betul. Macam ni kiranya nak reach
mana-mana, betul tak? Betul. Saudara Jadi Sofi. Encik Fairuz, Yup. actually yang dalam these features ni dia akan ada satu aplikasi lah kita. Betul. Jadi dalam aplikasi tu akan ada macam pusat-pusat pelancongan apa Betul. yang kita nak tawarkan lah. Betul. Jadi adakah ICBT ni ataupun adakah Islamic Tourism ni dia akan menjadi salah satu segmen Betul. dalam Johor Tourism tahun depan? Betul. Okey. Untuk makluman juga, dalam tourism ni dia ada lebih kurang 6 orang kata pillar lah yang penting. Satu adalah contoh medical tourism. Medical adalah hospital kan. So sekarang orang pergi treatment, orang pergi medical sekali. Dan kita ada sport tourism. Sport tourism kita Johor ni adalah salah satu tempat yang paling famous sini kat Asia sebab kita JDT. Betul. JDT is sport tourism. And then kita ada edu tourism. Kita ada Edu City. Daripada Korea, daripada Jepun datang, dia orang nak ambil course belajar di Edu City. It's a education tourism. Kita ada gastronomy, of course food. Johor ni macam Datuk cakap selalu dengan saya. Johor ni kita apa je tak ada. Kita ada mee rebus, kita ada kacang pol, kita ada makanan. So melalui digital ni lah kita mempromosikan tempat terbaik. Dan kita ada eco and agro. Maknanya tempat-tempat pelancongan eco-tourism. And then macam sekarang ni adalah di bawah Yayasan Malaysia Culture and Heritage. So ni adalah salah pilar-pilar yang penting yang memainkan peranan dan mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan kepada anak-anak muda. Dan yang terbaru adalah ni lah Islamic Tourism. Yes, yang mana we call it Muslim Friendly Destination. So Johor adalah salah satu hub yang mana mesra Muslim, yang mana orang tak ragu-ragu nak makan kat Johor, nak bercuti kat Johor, nak pergi melawat di Galeri Aura sebab kita menyediakan jajaran Muslim Friendly itu sendiri. Produk-produk pelancongan mesra Muslim. Okey. Sorry Okay. tambah lagi sikit. Boleh. Sebab saya ialah berkenaan dengan digital. Jadi adakah Johor Stay Digital ni akan jadi pelopor utama bagi this application features ni? Betul. Untuk all the 6 pillars ataupun hanya untuk Islamic Okey. tourism? Untuk Jom Stay kita cater semua market. Maknanya kita furnish everything sebab apps tu bukan orang kata dia macam buku lah, buku panduan. Everything all in. Kita nak booking tiket, kita perlukan sistem e-booking. Contoh nak pergi Stadium JDT, nak pergi naik Hummer, kita ada Legoland kan, kita ada Desa Rukus, kita ada kan? kita you nak naik Gunung Ledang pun you have to buy kena beli permit. So beli takkan kita nak pergi kaunter ketuk tunggu buka tutup. So now is technology. So Jom Stay Digital kita furnish that keperluan. Kita sediakan platform, kita sediakan keperluan tu yang mana memudahkan semua orang untuk buat membuat transaksi melalui satu application. Jadi untuk visit Johor 2026 kita dah ada satu features yang mudah. Yes. Jadi kita semua boleh tengok dan lihat apa nanti nama aplikasinya? Tak boleh nak review dulu sebab belum rasmi lagi. Tapi insyaAllah ni dia di bawah Kerajaan Negeri Johor. Surprise. Kita tengah bangunkan satu platform. Nanti yalah bila dah launching tu insyaAllah bulan depan dengan rasmi je. Kita memang akan ada satu digital platform yang akan memudahkan kita untuk visit Johor pada tahun 2026. Zati, boleh soalan seterusnya? Okey, soalan seterusnya saya tujukan kepada Datin, iaitu daripada Dewan Terazi Usahawan Johor. Okey, Datin, dari perspektif usahawan sendiri, bagaimana Dewan Terazi Usahawan Johor melihat perkembangan industri daripada pelancongan Islam dan peluang-peluang yang baru yang boleh wujud pada masa kini? Boleh Datin kongsikan? Okey, thank you. Terima kasih. Okey, sebenarnya Islamic tourism ni bukan satu benda yang perkara baru. Benda ni setelah sedia ada di negara-negara country Islam country lah kan. So, hanya sekarang kita mengenengahkan tourism Islamic di negeri Johor. Dan seperti yang kita tahu, peluang-peluangnya tengah besar. Kalau kita katakan tourism Islamic ni the scope is very big. Because it's not only focus on the soul searching, kan? Juga bukan daripada hospitality, bukan daripada segi medical, but kita pun boleh go for agro-Islamic tourism. Dan kita boleh buat macam homestay semua kan ya. Kita boleh buatkan dia mentauliahkan mereka ke arah persijilan halal. Dan kita boleh juga mengajar skop-skop untuk belia-belia dan juga wanita ataupun lelaki lah, tak kisah kan, yang berminat dalam tourism, jadi tourist guide. Jadi kita boleh membekalkan mereka ni ilmu-ilmu yang bagaimana cara mereka untuk memperkenalkan negeri Johor sebagai hub
Islamic tourism. Jadi benda-benda ni ada peluang pekerjaan, ada peluang menjadi usahawan daripada end product kan kepada production, pelbagaian yang kita rasa hanya yang perlu sekarang ni ialah kita kena more kepada awareness lah. Awareness kewujudan perniagaan yang berlandaskan pada tourism Islam ini yang mana boleh berkembang maju dan jaya di negeri Johor, dan bidang-bidang itu kita kena garapkan. So jadi memperkenal kepada usaha-usaha baru. Jadi itu yang saya rasa saya nampaklah dekat sini skopnya. So, especially kita tahu kan umpamanya Datuk Anwar mention dia adalah usahawan Galeri Aura Islam. You tak perlu lagi pergi negeri-negara Islam yang lain kat Middle East to look for artifak-artifak yang memang dah ada 300 lagi kat dalam dia punya galeri tu. Jadi ini yang kita kena ketengahkan. Usaha-usaha kita kena support dan mengambil kira yang kita bukan lagi orang kata tourism biasa. Sebab sekarang ni as you see kita pun baru-baru ni pun digembur-gembarkan kan dengan isu-isu Gaza. Jadi negara-negara barat ni sekarang ni dia mau kepada soul searching. So dia akan visit country-country Islam. Di sinilah kita ambil peluang ini. Itu yang saya maksudkan. Jadi pada pandangan Datin sendiri, apakah macam peluang perniagaan yang orang kata paling utama lah dalam sektor pelancongan Islamik? Okey, peluang yang pertama sekali ialah kita, macam saya kata soul searching itu ialah kita boleh homestay Islamik. Yang kita orang sekarang ni kalau mana-mana pergi pun pertama sekali dia akan cari yang halal. Betul. Okey. Itu homestay dan peluang pemandu pelancong yang ada tauliah Islamik yang kita dia boleh mengembangkan orang kata tempat-tempat masjid-masjid beribadah. Kita banyak masjid-masjid di negeri Johor ni ada yang berusia 100 lebih tahun macam di Muar kan, atau even dekat Wadi Hana di negeri Johor Bahru. Benda-benda ni peluang-peluangnya untuk anak-anak muda untuk perjawatan usahawan yang maknanya tourist guide atau tourist package yang kita packagekan dengan Islamic punya atur cara. Itu yang dan kita juga ada macam produk usaha-usaha kita yang buat pemakanan F&B boleh dapat sijil halal. Itu juga sebab itu one of the attraction lah usahawan dalam perniagaan pemakanan. Sangat menarik. Dan juga spa. Betul? Spa Islamik. Kan? Perempuan kan kita macam mana pun. Kadang-kadang aurat lah nak jaga dan sebagainya kan. Inilah satu lagi yang key bisnes yang patut kita ketengahkan, Islamic spa. Betul. Dekat negeri Johor ni. Sebab kita ni border from pelancong-pelancong daripada luar negara, umpamanya daripada Singapura ataupun daripada country yang stop over dekat Singapura yang masuk ke negara kita. Jadi benda-benda ni lah yang tourist yang looking for it. So itu yang saya maksudkan. Datuk Datin, macam apa yang Datin disebut tadi, macam apa masjid-masjid dalam negeri Johor ni apa semua dah setiap daerah ni ada yang dah 100 tahun, 100 tahun. Saya nak kongsi sikit, dulu pada tahun 2020 saya dengan keluarga saya pernah pusing satu Malaysia untuk kita pergi setiap negeri pergi masjid negeri kita. Betul. Dan yalah, walaupun saya muda tapi itu adalah keinginan kedua ibu bapa saya, tapi dia adalah sesuatu yang interesting juga untuk kita pergi tengok, sebab kita boleh tengok kadang struktur masjid orang ni semua lain-lain. Jadi mungkin itu pun memang satu idea yang sangat baik untuk jadikan setiap masjid dalam daerah Satu dari hub. negeri Johor ni menjadi satu tempat untuk kita lawati lah. Satu tempat. Jadi masjid ni kita menjadi satu tempat community lah yang mana kita boleh lawati dan sebagainya. Jadi Datuk, soalan ni untuk Datuk. Tadi Datuk ada bagi tahu yang ada 300 pameran dalam galeri Aura Islam, betul Datuk Jadi antara 300 tu, apakah tarikan utama yang menjadi tumpuan pelawat di situ Datuk? Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak bagi tambahan daripada apa yang Datin sampaikan tadi. Okay? Sebab daripada soalan tadi macam mana cara nak ambil ambil apa tadi? Ambil kiranya peluang. Okey. Peluang. So dia sebenarnya dalam industri pelancong Islamik ni kita tak hanya tumpukan kepada masjid-masjid saja. Okey. Apa juga kebaikan kan? Apa juga benda tu mendatangkan kebaikan, kita
golongan kita boleh masukkan dalam Islamic punya package. Betul? Contoh kalau kita pergi hospital tu kan kebaikan, makan pun kebaikan kan. Tidak apa kita pergi ke rumah homestay kan. Yang apa sesuai dengan konsep Islam tu pun kebaikan, jadi kita gabungkan. Jadi sebenarnya kat sini terutama tahun depan kan tahun melawat Johor, okey. Kerajaan negeri mensasarkan berapa juta pelancong. Tahu tak? Tak berapa pastilah yang tu kan sasakan. Jadi sekitar 12 juta lah. 12 juta. 12 juta. Tapi sebenarnya 12 juta tu kalau tanya saya masih terlalu sikit. Sebab prestasi kedatangan pelancong sebelum tahun, maksudnya tahun 2025, tahun 2024 pun kita sekiranya saya tak silap lah kan, tapi sebenarnya memang tak silap, kita menerima lebih 20 juta pengunjung daripada dalam dan daripada luar negara. Okay? Jadi data-data tu semua ada, kita boleh cek daripada apa, contoh daripada Tourism Malaysia dia mengeluarkan data kan, data domestik, pelancongan domestik dan juga pelancongan apa daripada luar negara lah. Jadi katalah kita ambil contoh tadi figure 20 juta orang kata kan. So jadi you all kan target katakanlah daripada 20 juta you tap 5% pada 20 juta. Maksudnya you 5% pada 20 juta adalah 1 juta. Kita keluarkan maksudnya macam mana you nak tarik pelancong, you bantu kan untuk bawa pelancong masuk dalam. Kalau kata kita create banyak apa spa-spa ke, kita create banyak rumah makan ke, kita create banyak apa tu tadi homestay kan, tapi pelancong tak ada kan, tak masuk kan. Kan, jadi sebenarnya tahun melawat Johor ni macam mana you nak contribute untuk pelancong, you bawa masuk pelancong. Katalah kita buat package tu 2 hari 1 malam. Sebenarnya produk yang apa eksklusif dalam pelancongan adalah package. You buat satu package yang boleh menarik orang datang. Katalah dalam satu package tu you boleh beruntung RM100 kata kan. Okey, katalah you pergi market kan dekat Kuala Lumpur kata kan. Lembah Kelang kan sana penduduk ramai, ada juta orang datang kan. Katalah you boleh bawa masuk 1 juta orang untuk tahun 2026 kan. Memang 1 juta tu nampak besar, tapi kita kan based on statistik 20 juta you take 5% saja. So you dapat 1 juta orang kan. You bayangkan setiap satu orang you untung RM100 jual package tu. Jadi 1 juta kali RM100 berapa? Dapat 100 juta. As simple as that. 100 dapat tu untung kat situ kan. 100 tu adalah solid tu, bukannya maksudnya you untung kasar, untung runcit. Maksudnya untung bersih tu, satu package RM100. Berdasarkan package. Okay, untuk ground handling, of course lah kita kat Johor ni kita tahu hotel mana kita nak recommend, kedai makan mana kita nak bawa dan sebagainya. Okay? Betul. So, jadi saya sebagai Galeri Orang Islam ni adalah sebagai magnet, saya cakap tadi magnet. Kalau hari ni saya tak ada Galeri Orang Islam, orang tak akan panggil saya datang sini, contoh kan. Jadi saya jadikan itu sebagai platform untuk saya boleh berkongsi pandangan saya tadi. Okey. Jadi menjawab soalan tadi, di dalam Galeri Orang Islam ni kita ada 300 artifak. Okey. Dia ada 5 segmentasi penting. Okey, segmentasi paling penting sekali adalah artifak-artifak yang melibatkan baginda Rasulullah SAW. Okey. Contohnya rambut dia, lepas tu barang-barang yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah SAW. Lepas tu kita ada artifak-artifak sahabat-sahabat Rasulullah. Contoh macam pedang dan sebagainya. Dan yang ketiga segmentasi daripada zaman Utsmaniyah, contoh kiswah dan macam-macam barang Utsmaniyah lah. Itu antara yang menarik sebab kita boleh connect kan kerajaan Utsmaniyah tu dengan kerajaan negeri Johor. Sebab tadi pun waktu perasmian tadi Tuan Pak Adam beritahu kan kita ada hubungan dengan apa Utsmaniyah contohnya begitulah. Okey. Jadi balik pada artifak tadi, mungkin you all pun pernah dengar waktu kita belajar kat sekolah tu kan. Kalau kita cintakan satu wanita tu lah, kalau lelaki tu kan, kita tak dapat tengok wajah dia, dapat tengok rumah dia pun cukup lah. Pernah dengar tak ayat tu? Dapat bayang-bayang kita tengok rumah ke, barang ke yang boleh melambangkan seseorang tu pun dah kira cukup lah kan. Betul, kalau perempuan macam tu kan. Betul. Saya ingat lelaki je. Alamak, perempuan pun kadang-kadang kalau dapat tengok apa yang melambangkan orang tu pun, kedai makan kalau orang kata apa, pengalaman ataupun knowledge ke apa pun dah Ini berdasarkan Cerita sebenar lah, cerita sebenar. itu pun dah boleh apa berubah apa, terubah rindu. Gitu kan. Jadi you mungkin pernah dengar kan Rasulullah SAW kan pernah dia berkomunikasi dah dengan apa maksudnya sahabat-sahabat dia waktu tu lah kan. So dia tanya sahabat-sahabat dia, dia kita cakap dalam bahasa moden lah, kata korang tahu tak siapakah umat aku yang paling aku cintai, dia kata kan. Aku sayang. Aku sayang. Pernah dengar kan? Pernah. Jadi sahabat saya kata, akulah ya Rasulullah. Jadi Rasulullah kata tak, kata. Jadi sampai beberapa kali pertanyaan tu, jadi akhirnya Rasulullah cakap apa?
Siapa yang paling dicintai? Umatku. Umatku yang tidak pernah melihat aku tu. Kata umatku yang tidak pernah melihat aku tapi patuh dengan ajaran yang bawa, betul kan? Siapa dia? Kita lah. Kita lah kan. Maksudnya kita ni adalah apa, susuk tubuh kan yang Rasulullah cintai tu. Ni sama tadi. Jadi bila Rasulullah cinta kita, kita patut tak balas cinta Rasulullah? Mestilah kan. Tak kan? Sebab apa? Bukan nak menindakkan mak bapak kita kan. Mak bapak kita pun jatuh nombor 2 tu, Rasulullah jatuh nombor 1 tu. Yang pertama Allah, kedua Rasulullah, yang ketiga baru mak dan ayah kita lah. Jadi betapa besar. Jadi kita kena zahirkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi hari ni kita nak jumpa Rasulullah tak boleh. Kan? Nak harap datang dalam mimpi, lainlah kalau kita ni ulama macam tu kan. Belum tentu. Jadi dalam kita itu ada tu barang-barang yang pernah digunakan Rasulullah SAW. Sama juga tadi kan. Kita tak dapat jumpa kekasih kita, dapat tengok rumah dia pun cukup lah kan. Jadi kita tak dapat jumpa Rasulullah, dapat tengok benda-benda yang pernah digunakan oleh Rasulullah kan boleh dapat tempat rindu kan. Okay? Jadi benda ni bukan saja untuk maksudnya veteran-veteran orang yang dah berusia macam tu, tapi benda ni patut untuk orang-orang muda. Okay? Sebab apa, bila kita cinta Rasulullah, Allah janji apa pada kita, Allah permudahkan urusan kita. Jadi urusan kita apa? Macam lah salah satu hari ni kita cerita tentang nak jadi usahawan kan. Jadi dengan kita cinta Rasulullah, urusan kita nak jadi usahawan tu pun lagi dipermudah. Lagi dipermudah insya-Allah. Betul Datuk. Lagi-lagi kita ni bangsa Johor, kita pun sambut Maulid Rasul pun hampir sebulan. Betul. Jadi itu adalah salah satu cara jadi kita tunjukkan. Bukan hampir sebulan, setahun. Setahun. Kita tunjukkan rasa cinta dan kasih kita juga pada Rasulullah. Betul. Sebab tu lah keunikan negeri Johor ni kan. Contoh kita sambut Maulid Rasul tu hampir masuk 1 tahun. Betul. 1 tahun. Lepas tu kita ada berzanzi kita sendiri. Kita ada kasidah kita sendiri. Lepas tu kita punya Jabatan Mufti pun kan, Jabatan Agama Islam, dia betul-betul mengawal sunnah wal jamaah tu. Okay, jadi sebab itulah benda ni, dan kita ada sistem sekolah agama yang dah sekian lama kan. Jadi benda-benda ni lah antara yang kita boleh package kan dia untuk menarik ramai pelancong-pelancong datang kan. Bukan sekadar nak lihat apa yang ada kat sini, tapi untuk kita dia punya menjiwai benda tu. Macam apa yang Datuk ada cakapkan tadi, sebagai contoh lah, kita buat satu package tu boleh profit sebanyak RM100, kita carilah 1 juta pengunjung dan sebagainya. Jadi adakah Galeri Aura Islam terbuka untuk usahawan-usahawan kecil pelancongan di luar sana sekiranya mereka nak menjalankan kolaborasi bersama dengan Galeri Aura Islam? Okey, sebagaimana Datuk maklum tadi, maksudnya macam saya Galeri Aura Islam, saya berakan strategi partner berkolaborasi dengan Dewan Teraju. Dewan Teraju ni memang antara matlamatnya adalah untuk menguruskan usahawan-usahawan yang sedia ada dan melahirkan usahawan-usahawan baru tau. Okey. Of course sekiranya bila-bila berminat, kita boleh wujudkan satu kita boleh meeting lah contoh kan. Kita boleh buat satu perjumpaan dan kita bincangkan apa kita nak buat, ala tuju kita macam mana kan. Jadi package macam mana, cara kita nak promosi macam mana, dan segmen market, maksudnya kita nak marketkan package tu kepada golongan-golongan macam mana. So, jadi mungkin nanti kita boleh wujudkan yang community. Betul. Betul. Boleh sekarang ke Jom Stay. Sebenarnya saya macam terkejut sebab saya sendiri orang muda belia tak tahu sebenarnya ada tempat yang macam ni sebenarnya dalam segi focusing on Islamic. Sebab biasanya orang muda ni pusing-pusing pergi tempat yang contoh muzium-muzium biasa kan. Tapi sekarang bila tahu ada muzium Islam ni memang sangat menarik jiwa saya sebenarnya. Betul. Jadi tak perlu kita pergi ke tempat yang biasa-biasa, kat muzium Islam sendiri pun dah boleh tarik ramai pelancong sebenarnya. Okey, seterusnya saya tujukan kepada soalan kepada Jom Stay Digital sendiri. Jadinya Encik, terdapat apakah trend pelancongan digital yang kini yang memberi impak kepada pelancongan Islami? Contoh macam VR, AR ataupun peta interaktif ataupun guided tour digital yang boleh menarik pelancong-pelancong ni untuk datang ke negeri Johor sendiri. Okey. Kita cerita lah kalau ikutkan dari segi teknologi pelancongan terkini. Contoh kita ada AI. Okey. Konsep yang terkini contoh di muzium lah, tarikan contohlah kalau kita ambil contoh Galeri Aura Islam. Cuba kalau kita letakkan satu hologram yang berpakaian busana Melayu, yang berpakaian baju Melayu, kan, yang berpakai baju batik, setiap hari bertukar-tukar.
Itu adalah salah satu tarikan yang mana kita boleh membudayakan. Itu dari segi mempromosikan lah. Dari segi usahawan, ramai lagi usahawan-usahawan muda yang kreatif. Boleh jadi boleh berbagaikan dan you all boleh jadikan satu bisnes. Bukan saja di Galeri Aura saja, kita ada banyak museum. Bukan saja di seluruh Malaysia ni banyak museum yang boleh digitalkan. Yang kedua adalah yang paling famous sekali kita tengah buat personalized travel. Maknanya kita boleh customize. Kita boleh aturkan contoh kita ambil contoh sebelum sampai ke Johor Bahru. You boleh makan dekat mana? Kita boleh cadangkan. Boleh berhenti beli oleh-oleh dekat mana? Boleh sesuai hotel, okey nak konsep yang macam mana ni? You nak eco friendly ke, you nak muslim friendly ke, yang nak town area ke. So features yang terkini adalah personalized travel. Ikut cita rasa. Yes, dan kita boleh set budget lagi. Wow. Maknanya contoh kita ada katalah RM100, kita cuti harga RM100 lah. Berapa bajet yang sesuai gitu betul. So kita tak perlu lagi orang kata, yalah kita kena cari satu persatu. Sekarang kita ada banyak Google search engine. Kan kita ada booking.com, Agoda. So dalam aplikasi ni semua dah ada personalized travel yang membantu kita macam mana kita nak access. Contoh kita nak ke Legoland melalui apa? MRT ke, LRT ke, naik kereta ke. So yes, everything dah ada dekat dalam features tu. Itu adalah salah satu features yang famous sekarang ni, mana satu dunia pakai. Dan dia pun boleh menjana income kepada usahawan. Maknanya usahawan muda, you boleh jadi part of the developer, you boleh jadi part of the supplier. Benda ni ada dua benda, hardware, software. Betul, you boleh supply the system or you boleh supply the hardware sendiri. Macam handphone kan. So you boleh jadi supply kepada hardware itu sendiri. Itu adalah peluang yang mana terbuka dari segi pelancongan ni. Banyak sangat kan. Ticketing system boleh, booking boleh, website boleh kan. Everything now using application dengan hardware. Ini adalah peluang kepada usahawan muda lah, yang mana you mungkin tak nampak, dari indirectly tak nampak. Macam Datuk cakap tadi, kedai makan kan. Tapi bila you masuk Legoland, you still pakai apps. So you nak pergi ke, contoh nak pergi ke Desa Ruko, you naik Grab. So everything in your hand, you kena pakai application juga. You have to kena ada platform juga, menggunakan digital juga untuk melancong ni kan. Lagi dalam era AI ni Ya, betul. Kita boleh ubah muka kita daripada Datuk umur sekarang 40 jadi 20. So itu adalah teknologi dia kan. Teknologi dia. Jadi itu pun sebenarnya dah sikit sebanyak cover soalan untuk job stay digital. Okay. Ini adalah salah satu, ini apa yang Encik Fairuz nyatakan ni pun dah merupakan satu usaha. Mana job stay digital ni nak menjadikan negeri Johor sebagai destinasi pelancongan. Betul. Daripada sudut dia lah digitalisasi. Betul. Betul. Ni mungkin itulah daripada kesinambungan soalan dengan Encik Fairuz tu. Mungkin kita boleh teruskan soalan pada Datin berkenaan dengan bagaimana Dewan Teraju Usahawan Negeri Johor membantu usahawan tempatan dalam sektor produk halal, makanan, seni warisan Islam dan homestay patuh syariah. Kerana sebab tadi pun Datin pun dah ada huraikan beberapa segmen makanan dan sebagainya. Jadi mungkin Datin boleh huraikan lagi berkaitan dengan sektor produk halal ni, macam mana usahawan kita Dewan Teraju boleh bantu usahawan-usahawan kita. Okey, saya boleh terangkanlah. Setup Dewan Teraju ni memang untuk membantu usahawan negeri Johor. Jadi dalam Dewan Teraju ni kita ada pelbagaian dalam 23 biro. 23 biro ni termasuklah biro-biro halal, biro agama, biro pemakanan, IKS, perancangan dan juga lain, biro kontraktor juga. Jadi adalah hasrat daripada Dewan, memang kita akan beri sokongan seperti mana yang kita beri sokongan pada Datuk Anwar dalam Galeri Aura Islam. Kita ni pemudah cara. Kita ni Dewan Teraju ni is a pemudah cara, maknanya yang mana usaha-usaha yang berminat di dalam pemakanan everything semua, especially kita beri contohlah CJ Halal Kami pun ada kolaborasi dan kami pun ada biro yang menguruskan persediaan halal ini untuk usaha-usaha kami yang memerlukan CJ Halal, persediaan halal. Dan daripada situ kita akan membantu mereka daripada A to Z. Kita pun berkolaborasi dengan perbankan. Sebab CJ Halal ni, as you know, it's not easy. Kan dia menimbulkan dana.
Jadi kita ada menjalinkan kerjasama lah, strategi kerjasama dengan perbankan, membantu usahawan kita untuk mendapat sejahtera. Sekarang ni saya boleh updatekan kita punya tim yang membuatkan sejahtera ni ada 5 usahawan daripada Dewan Teraju yang telah kita usahakan untuk mendapatkan sejahtera untuk F&B, everything semua. Jadi kita juga memberi latihan perniagaan kepada usahawan kita, sebab kita pun ada program-program yang kita engagekan with them dengan agensi kerajaan. Macam umpamanya Datuk Anwarnya bidang is tourism. So jadi kita akan engagekan dengan Motak Negeri Johor how to promote dia punya galeri aurat Islam, dan kita juga akan touch base dengan Majlis Agama Islam dan juga kerajaan negeri untuk mengenengahkan usaha kita. Itulah yang saya sebutkan tadi. Cara kita ialah kita pemudah cara. Dewan Teraju ini pemudah cara untuk usahawan to reach the government agency and also to assist them how to give idea, branding, everything semua, and to assist them juga dalam dana lah untuk mengusahakan perniagaan mereka. Ini ada sedikit yang berkenaan dengan halal tadi, permohonan halal. Adakah kalau macam contoh kita nak buat permohonan halal tu, Dewan Teraju boleh bantu guide di usahawan kecil ni daripada A nanti Z? Yes, ya betul. Kita dah buat. Termasuk dana. Kita dah buat. Masuk dana. Termasuk dana. Kita dah buat. Dah buat dah? Dah buat. Kita dah beri. Tak pernah dengar inisiatif tu supaya saya minat Macam tertarik. Boleh join Dewan Teraju. Boleh, insyaAllah. Anak-anak muda perlu join Dewan Teraju. Betul. Kita perlu join satu NGO yang mana memperjuangkan hak-hak. Jadi kalau kita ni seorang yang berniaga lah. Ya. Sebab dia banyak benefit if you join Dewan Teraju. Sebab hasrat Presiden kita pun dalam Dewan Teraju, hasrat Presiden Dewan Teraju juga membantu usahawan-usahawan negeri Johor. Itu ialah kita punya core target. Sebentar tadi Datin ada berbincang ataupun berkatakan tentang usahawan-usahawan yang baru atau usahawan yang memang dah pergi aktif dalam bisnes sendiri kan. Pada pendapat Datin atau pandangan Datin, apakah cabaran terbesar pada usahawan pada masa kini untuk capai ataupun untuk dapat atau tahu mengenai tentang Dewan Teraju usahawan Johor ni? Sebab saya tak bagi saya lah macam exposure bagi usahawan-usahawan di luar sana ni. Mungkin masih ada yang belum mengenali Dewan Teraju dan sebagainya. Okey. Untuk mengenalkan. Okey. Sesiapa saja yang berminat untuk join kami di dalam Dewan Teraju, you can go to our FB, Facebook. Dekat situ ada info-info terkini, dan juga kita ada apps. Kita pun ada apps. Kita ada apps kalian. InsyaAllah kita sharekan sebab the apps tu akan menunjukkan our misi, our visi, everything. Kita pun align dengan digital, go for digital. Sebab kita sebagai dewan, kita pun kena tag along on the new technology. So kita tak boleh lagi pakai paper dia, hard copy to fill up the form. So everything now kita go for digital. InsyaAllah akan kita launchkan benda ni, dah launch pun, soft launch lah actually. Kalau siapa yang berminat boleh saja tengok kita kat Facebook kita. Just type Dewan Teraju Usahawan Negeri Johor, insyaAllah you akan dapat. And then pelbagai benefit, manfaat yang akan you dapat daripada join dengan kami, terutama sekali usahawan-usahawan muda, anak-anak muda. You should join us. Sebab apa? Banyak peluang-peluang ni. Kita pun ada mentor-mentor kita dalam Dewan Teraju yang mana taiko-taiko yang dah handal dalam industri masing-masing, terutama macam Datuk Anwar kan. Jadi dia akan guide the usahawan muda. Tak jadi masalah. Kita free of charge. Kita tak ada bayar kenakan consultancy fees pun. Kita tunjuk cara dia, insya-Allah. InsyaAllah itu satu peluang yang baik untuk kita usahawan-usahawan, lagi usahawan muda. Ya. Jadi mungkin kita nak landing sikit. Jadi pada ni saya nak ajukan kepada Datuk berkenaan dengan tahun depan ada Tahun Lawat Johor. Apakah ada tak inisiatif baru yang dibuat di dalam galeri aura Islam untuk meningkatkan lagi pengalaman pelawat?
Okey, sebenarnya saya lebih suka untuk jawab soalan ni secara menyeluruh lah. Sebab saya sebenarnya macam saya cakap tadi, Pertubuhan Gerilya Orang Islam ni bukan semata-mata untuk gerilya orang Islam, tapi kita nak mewujudkan ekosistem pelancongan Islam tu di negeri Johor, yang mana saya dan tim tu kita dah sepakat lah kan untuk wujudkan satu koridor. Jadi sempena promosi Johor, visit Johor tahun depan kan 2026, jadi kita ada satu koridor yang kita dah gazetkan daripada Tanjung Piai hingga ke Setulang kan, dari Setulang. So maksudnya dia semua ada sebaris antara, maksudnya daripada Tanjung Piai hingga ke Setulang tu semua kawasan-kawasan berdekatan dengan Selat Johor. Jadi kita panggil Selat Johor Special Tourism Corridor. Macam tu lah kan. Selat Johor Selat Johor. Selat Johor tahu tak kat mana? Sebelah Melaka. Benar tak? Selat Melaka tu Selat Melaka. Selat Johor antara Johor dengan Singapura. Bukan Selat Tebrau. Tu dia sebenarnya nama dia Selat Johor. Selat Johor. Ada orang panggil Selat Tebrau, tapi nama dalam peta internationally dia panggil Selat Johor. Okey. So jadi dah sebut Selat Melaka saya tadi. Jadi kita ada satu titik paling penting kan, yang kita panggil Tanjung Piai ataupun penghujung benua Asia. Pernah sampai sana tak? Okay, jadi ada satu titik kat Tanjung Piai tu. Okey, kita berdiri kat situ, kita boleh nampak Pulau Karimun kat Indonesia, dan kita boleh nampak Singapura kan. Dan di situlah pertemuan dua selat, Selat Melaka dan juga Selat Johor bertemu kat situ. Okey. Jadi saya share sikitlah, kalau contoh kan di Afrika kan dia ada satu penghujung benua Afrika tau. Pernah tahu tak? Sungai Nil tu dah dekat Mesir. Okay. Dia panggil Good Hope mana benda? Good Hope. Okey. Yang mana kat sana pelancong-pelancong datang tiap-tiap hari, berpuluh-puluh ratus bas datang semata-mata nak berdiri dekat titik paling hujung benua Afrika. Sedangkan kita ada titik paling hujung benua Asia. Bayangkan benua Asia, benua yang besar tu, you duduk kat titik paling hujung sekali. Okay, yang mana Tanjung Piai tu ada flora, ada fauna kan. Macam-macam ada lah. Okay. Jadi untuk tahun depan ni, okay, sebenarnya kita sedang, maksudnya bukan kata sedang lah, kita telah menumbuhkan satu pertubuhan. Pertubuhan ni panggil? Persatuan. Pertubuhan pelancong Islam Negeri Johor. Kita dah daftar di ROS, tapi belum dapat, maksudnya dalam kita tengah tunggu dia punya kelulusan dia. Okey. Jadi kat sini maksudnya pertubuhan ni kita nak, of course lah, kita nak satukan semua player-player, industri player dan juga komuniti, sebab projek kita adalah aktiviti. Maksudnya pertubuhan ni adalah satu organisasi ataupun NGO untuk menggerakkan satu projek kita adalah aktiviti. Yang sahabat saya beritahu tadi lah, Islamic Community Based Tourism, sebab kita nak menggerakkan daripada komuniti tau. Okey. So saya bagi contoh, kalau kita pergi Melaka, bukan jauh, kita pergi Melaka, ni saya buat eksperimen saya sendiri tau. Saya pergi Melaka, saya bawa family saya berhenti dekat kedai tepi jalan makcik goreng pisang tau. Ya, makcik goreng pisang tu, saya tanya dengan makcik goreng pisang, lepas saya beli tu, saja saya beli tu kan. Lepas saya tanya makcik, saya nak bawa family nak cuti kat Melaka, kat mana? Makcik tu cerita tu. You boleh cuti sini best lah semua bla bla, dengan Melaka dia punya slogan semua kan. Tapi malangnya kalau kat Johor, saya tanya JCS pun, JCS yang pengapai tinggi ni kan, Johor kat mana? Dia tahu DPO, Degonan dia. Saya tanya Cikgu kan, saya tanya radio DJ radio kan, saya tak nak sebut radio mana kan. Ramai saya tanya lebih 30 orang. Saya boleh cakap 30 orang tak dapat bagi maklumat yang betul. Semua cakap Johor nak pergi mana Mungkin Bazar Karat kebanyakan dia cakap Johor nak pergi mana Legoland ataupun bermain di fikiran kan. Sedangkan Johor saya boleh tunjukkan, dia duduk dengan saya kan. Saya boleh tunjukkan the wonderful of Johor. Macam-macam ada. Contoh Selat Johor tadi tadi kita ditunjukkan mana? Ke Tambak Johor contoh. Tambak Johor. Mana kita nak cerita Tambak Johor kan. Satu tambak yang satu-satunya tambak dekat dunia menghubungkan dua negara. Tak ada negara dia dihubungkan tambak. Dan tambak ni berusia dia 100 tahun contoh kan. Dia merupakan tambak yang paling busy di dunia contoh kan.
Okey, lepas tu kalau you ambil gambar daripada RNF apa bangunan RNF tu kan, you boleh nampak pemandangan yang cantik kan. Dan future kita ada RTN dan sebagainya. Jadi Johor ni banyak. Kalau kita nak tengok cerita pulau pun kan. Johor lah negeri paling banyak pulau kat Semenanjung. Okey. So balik pada soalan, untuk next year apa yang kita rancangkan adalah kita buat menubuhkan satu organisasi NGO untuk kita menggerakkan projek ICBT kita tadi. Dan kita juga telah membuat satu keputusan, saya dengan sahabat saya, kita akan keluarkan satu travel pass. Saya rasa nanti Cik Fairul boleh sebut. Boleh. Travel pass yang special untuk Islamic tourism ni. Dan kalau untuk bila-bila faham travel pass ni, you pun boleh buat duit. You nak buat duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, InsyaAllah benda tu bukan sekadar kita cakap kat mulut saja. Okey? Jadi mungkin perkara ni nanti kita boleh duduk dengan Datin Aida juga. Kita nak buat 1 juta, 2 juta. Boleh. Mungkin dia boleh jadi apa? Kita InsyaAllah. Okey. pemudah cara Mungkin kami daripada Majlis Sdn Negeri Johor pun sebagai sebuah NGO kita boleh buat bisnes ni juga. Untuk visit Johor yang akan datang dan macam pun kita pun nak menyumbang juga pada negeri Johor. Jadi mungkin untuk last question, soalan yang terakhir. Mungkin dia ni siapalah yang ingin kongsikan pandangan berkenaan dengan apakah strategi yang rasanya perlu kita lakukan untuk kita meningkatkan lagi penyertaan anak muda lah. Macam kami ni yang selalunya kami ni akan cakap, Johor ni nak pergi mana kan? Jadi apakah strategi yang mungkin boleh dikongsikan untuk kita tingkatkan lagi penyertaan anak muda ni dalam industri pelancongan Islamik, terutamanya pelancongan Islamik? Okey, saya jawab dulu, nanti kawan-kawan saya sambung kan. Okey. boleh. You pernah dengar tak Warren Buffett cakap tu? Kenal tak Warren Buffett? Siapa dia? Dia bukan investor apa? Dia saham lah. Yalah, dia maksudnya dia antara orang yang kaya kat orang maksudnya kaya. bila kita sebut peniaga ni, kita mentor kita mesti orang kaya Orang-orang kan. kaya, betul. Orang-orang kaya, dia apa dia cakap kan. So dia cakap apabila satu bisnes tu dah ramai orang buat. Jadi waktu tu you angkat kaki lah keluar. Pernah dengar tak? Benar-benar. Tapi bila orang tak buat, itulah yang you kena buat. Jadi kat Johor ni kan, industri terutama macam bila tadi kan, kurang sangat melibatkan dalam industri pelancongan tu. Maksudnya kalau kata you buat homestay tu cuma sebahagian satu segmen dia, sebenarnya macam mana you nak the system tu. Contoh kalau tadi sahabat saya sebut tentang booking.com kata kan, macam mana booking.com ni kan, tanpa ada hotel kan, tapi dia boleh cover hotel satu dunia. Betul. You bayangkan satu, kalau ikut saya study dia punya statistik kan, satu hari kan ada lebih 2 juta orang menggunakan, subscribe booking hotel menggunakan booking.com. Lebih 2 juta orang per day tu. Menggunakan So platform bayangkan setiap kali katalah dia booking melalui booking.com tu, setiap satu hotel tu kan dia dapat RM1, $1 kata kan. Maksudnya satu hari dia dapat 2 juta. Tapi sebenarnya dia dapat lebih $1 lah kan. Dia maksudnya kat situ gunakan sistem. Okay? Bukan hotel dia, sistem dia, tapi dia boleh buat duit. Sama juga macam Grab kan dulu. Grab pun tak ada duit, dia make money from other people cars, tu kan. Dia buat duit pada kereta orang lain. Jadi sekarang ni sebenarnya homestay kat Johor ni banyak lah. Kan? Masjid kat Johor pun banyak yang kita nak jadikan sebagai place of interest ni kan. Tempat yang kita nak kunjungi dah banyak benda-benda lain lagi lah. Kalau you tak realise, kita boleh duduk kan. Jadi macam mana you nak tap ni? Okay, macam mana you nak create the system ni di kalangan belia-belia ni kan. Okay, untuk kita buat duit. Dan yang penting maksudnya dalam sektor kewangan di pandangan saya kan, bukan berapa banyak duit tau, berapa hebat dia punya cara buat duit tu boleh berterusan tau. Maksudnya you create satu sistem, benda tu boleh berterusan. Dia boleh jalan terus je tau. Okay, jadi kita ambil manfaat sebenarnya tahun 2026 ni kita buat tourism ni. Tahun 2027 pelancong datang tak? Mestilah akan datang, dia akan tarik dia akan kan. terus kan. Continuously bersambung. Dia akan terus bersambung. Jadi kita kena buat satu mesin kan. Mesin tu maksud bukan mesin yang macam mesin tu lah kan. Maksudnya sistem kan. Yang boleh buat duit berterusan tu. Dan dalam industri pelancongan ni salah satu sektor yang you boleh tap benda ni. Kita tengok contoh macam Singapura, katakan Singapura kan dia terkenal dengan negara pelancongan kan. You tengok setiap tahun jumlah pelancong datang berterusan kan. Betul. Okay, kita pun tengok daripada orang-orang daripada Kelantan, Terengganu semua kan berbas-bas datang nak masuk Singapura tiap-tiap pagi tu. Okay, so
Fairuz sambung. Okey, saya cuma nak bagi satu contoh lah. Kalau apa peluang usahawan muda nak ceburi bidang pelancongan ni, apa you punya orang kata apa minat, macam mana nak tarik. Saya bagi satu contoh mudah je. Masalah adalah bisnes untuk saya. Ini saya punya orang kata apa misi dan misi saya. Saya tengok masalah tu saya akan cari masalah. Masalah tu adalah bisnes untuk saya. Contoh, kita ambil mudah di Johor. Saya bagi satu contoh je. Tolong jawab, dekat mana kita nak cari oleh-oleh souvenir yang kita boleh buat balik? I love Penang, I love Melaka. Kat mana kat Johor kita nak cari? Dekat Johor Collection. Bukti kan? Kalau ada. Johor So, Collection. nampak tak? Tu adalah salah satu peluang perniagaan kepada kita, yang mana kita ada banyak produk. Betul? Contoh, kita ambil dekat Melaka cukup. Mana kita nak cari barang-barang souvenir ni, oleh-oleh? Jom ke Walk. You pergi Johor Walk, semua ada. Fish magnet ke, apa, baju, makanan, semua ada, betul? Panjang tu kan, Johor. aku walk. Kat mana? Cuba cakap dengan saya. Sedangkan pintu masuk utama dekat negeri Johor ni, kadar pelancongan masuk, kita ada Indonesia yang masuk beribu-ribu hari-hari, dan juga Singapura. Yang negeri lain tak ada. Tahu? Yang negeri lain tak ada. Johor ke Melaka lagi jauh, lagi jauh daripada Johor ke Jakarta. Maknanya orang Indonesia accessibility dia 1 jam setengah daripada Jakarta boleh sampai ke Johor Bahru. Kita nak ke Melaka pun dah 2 jam. Maknanya kita boleh dapat income in and out. Peluang tu sangat besar. Tetapi itu adalah satu peluang sebenarnya. Yang mana usahawan muda, kita, contoh saya, bukan angkat diri saya lah, contoh saya ambil macam anak saya lah, budak muda. Bila pergi ke overseas, beli apa? Yalah souvenir kan, bawa balik I love Dubai apa semua. Betul tak? Itu peluang tu sebenarnya. Kan produk-produk makanan kan. So tu peluang untuk anak-anak muda yang mana you all lagi kreatif. You all suka beli kitchen apa, fridge magnet, everything, baju kan. So kita kena wujudkan satu hub oleh-oleh. Contoh oleh-oleh hub di Johor yang betul-betul pure, yang betul ada kopi apa 434, kopi keluang kopi, semua ada satu tempat. Satu tempat. Kopi dia adakan dalam satu hub. Tu kita ada apa nama tu, kuih apa nama tu? Allah yang bulat tu apa? Kuih bakar. Bukan, kuih bakar satu ni yang kat Muar tu. Alamak. Apa tu Datin? Kuih Allah, dia ni nak yang bulat tu. Betul tak? Ada time ni lah terlupa saya cakap. So, signature benda tu tau. Signature kan yang mana kita boleh dapat. Kalau kita pergi makan kita boleh dapat dodol kan, kita boleh dapat apa kat Johor ada Johor. Bukan dia. Bukan Allah yang kat Muar tu, yang makan dengan sambal tu. Oh, yang keropok tu ya, macam keropok. Ya je. Mi apa? Mi siput. Mi siput. Yes, mi siput dekat Johor kita nak cari susah, ada pun kat Muar. Saya pergi ke Jonker Walk, 8 ketul dalam satu kotak yang cantik, harga RM45. Beratur turis beli. Sedangkan produk tu produk Johor. Mana benda tu? Itu adalah satu peluang perniagaan yang mana usahawan muda boleh cipta. Yes, opportunity untuk usahawan muda. You create something benda tu. Kita adakan. Itu salah, itu bagi saya itulah dia. Masalah adalah bisnes untuk kita. Yang lain-lain tu panjang lagi lah. Okey, sedang pada Datin. Balik tu tadi kan, yang mi siput, contoh mi siput. Sebab kan tempat saya pun ada jual mi siput ni. Satu pack tu dah kata dah untuk RM1 kata kan. You bayangkan, pengunjung nak datang ni 20 juta. Kan pada 20 juta tu 1 juta orang beli you punya tu mi siput. Mi siput. Satu mi siput you untung RM1. 1 juta jual mi siput je dah jadi jutawan dah. Ya. Itu common sense lah. Benda yang dan achievable tau. Boleh dapat punya. Baru satu produk Contoh macam kitchen. Kitchen ni adalah saya sendiri pun buat kitchen, saya ada buat merchandise kan. Modal RM5, you jual RM20 tahu kan. Kitchen ni kan mahal, modal sikit je. Bayangkan you boleh mark up sampai 100 more than 100% lah. Itu 1% katalah satu kitchen you untuk RM10 sama juga. Macam mana you nak push supaya sebenarnya 2026 ni you boleh jual 1 juta kitchen kata kan. Satu kitchen RM10, jual 1 juta, you boleh untung 10 juta. Tak termasuk yang kita package tadi, you boleh untung RM100 package. So macam wow tak? Okey, silakan Datin. Okey. Kalau Datin uraikan soalan tu, mungkin apa Datuk pun dah ada apa uraikan, apa Cik Fairuz pun ada uraikan. Dan saya nak tambah sikit soalan untuk Datin tadi. Jadi mungkin apa Datuk ceritakan tadi berkenaan dengan sistem apa semua. Jadi mungkin
ni pandangan saya lah, adakah perlu untuk kita wujudkan satu ekosistem perniagaan yang memang khusus kepada Islamic tourism ini sendiri, yang mungkin boleh kita khususkan untuk golongan belia dan sebagainya. Mungkin itu boleh jadi salah satu usaha bagi Dewan Teraju. Dan yang seterusnya adalah berkenaan dengan jadi itulah peluang usahawan. Tergumpas tadi. Orang muda. First of all, yang saya boleh recap back lah tarikan untuk anak muda menjadi usahawan kan dalam bidang tourism. Jadi bagi saya, selain daripada Dato' Anwar dan Encik Fairuz penerangan mereka, kita tambahkan lagi satu skop lain. Itu agrotourism Islamic. That is very good. Jadi anak muda ni kan, kerajaan Johor kalau tidak silap saya, terdapat banyak tanah-tanah yang terbiar. Jadi why not you pick up this kan, you pick up this, you buat satu agrosistem atau ekosistem yang package tu you tailor kan. Mula-mula daripada mereka tu datang ke Johor, jejak ke Johor, either Senai Airport ataupun dekat CIQ kita ni, dia pergi ke tempat-tempat macam Dato' Anwar kan, dia mungkin 3 days 2 night stay ke dekat Johor kan, you packagekan benda ni, you packagekan and visit all these places, and then sama tu anak muda biasa dia suka yang benda yang adventures, okay? Macam keychains tu semua okey, alhamdulillah. Tapi kita selalu kadang-kadang dalam keadaan sekarang kita kena think out of the box. Betul. Okay, new things. So adventurous thing for the young youth people kan, sambil you suka berminat ke arah benda-benda yang aktiviti lasak. Macam kalau you ada katalah you involve dalam agriculture, let's say penanaman apa, jual lah. You boleh buat ATV spot dekat situ, you boleh buat fishing spot, hiking, hiking, everything, semua kesihatan. Sekarang people go for health conscious. So jadi yang mana yang pengunjung-pengunjung daripada overseas kan, ini letakkan dalam website. Kerajaan Negeri Johor pun kena bantu juga, kena lakarkan. Makna Motai Johor, Negeri Johor kena highlight kan Dato' Anwar tempat kan, mungkin upgrade, mungkin pergi kat tempat yang besar lagi kan Dato'. Artifak tu boleh disusun dengan lebih cantik lagi, diberikan peluang untuk usahawan Dato' Anwar untuk dapat buka galeri yang lebih bigger scope. And then benda ni kita garapkan, makna collaboration between state government dengan juga Motak Negeri Johor dan juga usaha-usaha ni, anak muda boleh dapatkan dana. Itu yang maksud saya. You jual produk dekat situ kan. Jadi itu yang bagi saya lah attractions dan benda yang boleh you explore. Saya honestly speaking kan, baru-baru ni saya ada imbas satu agriculture jugalah. So saya terperanjat tempat yang Keluang daerah Keluang. Seorang anak muda, saya tanya dia ada pengalaman ke atau SKMC dia untuk buatkan ATV. Dia assemble ATV di Keluang. I'm quite shocked because dia anak muda. Ya. Saya kata you kerja macam mana you belajar ni? Dia kata YouTube semua. Jadi dia minat, dia passion. Dan there's a demand. There's a demand there. So jadi itu yang saya masukkan lah. Kalau if I answer to your question, makna benda ni, tourism ni besar skop dia. Terlampau besar. Jadi hanya kita anak muda kena, as I said, think out of the box. Think out of the box, and you also kena consult juga dengan mentor-mentor seperti inilah yang membantu kan. Dia orang akan guide you kan, kena ambil peluang orang kata. Dan don't forget to join Dewan Teraju. InsyaAllah banyak opportunity. Kami boleh dedahkan, share with you. InsyaAllah. Jadi hasil daripada hampir 40 ke 50 minit kita punya diskusi ni, kita dapat timbul pelbagai perkara lah. Antaranya kita boleh lihat ada pelbagai peluang yang kita boleh perolehi berdasarkan dengan apa yang kita fokuskan pada pagi ini adalah berkenaan dengan Islamic tourism. Dan kemudiannya kita ni orang muda, tapi tak semestinya orang muda, kita ni orang Johor, kita kena berani untuk explore. Yes, untuk explore bangsa sesuatu Johor. perkara yang baru. Bangsa Johor kena berani explore perkara yang baru. Dan juga kita diberitahu yang adanya wujudnya satu ekosistem tourism, maka adanya tourism corridor,
dan apa dan sebagainya. Inilah salah satu perkara yang kita kupaskan, iaitu berkenaan dengan Islamic Tourism sempena dengan tahun Melawat Johor tahun 2020. Jadi Izzati, okay, kita boleh wrap up. Say thank you. Okey, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dato', Encik Fairuz dan juga Datin atas perkongsian yang bagi saya sangat memberangsangkan sebagai orang muda sendiri. Kalau orang kata kalau tak ada perkongsian hari ini, mungkin saya sendiri tak tahu sebenarnya ada Islamic tourism ni sebenarnya besar sebenarnya sektor ni. Bukan berdasarkan orang kata tourism hanya tourism biasa saja. Rupanya Islamic tourism ni sangat-sangat mendalam yang bagi saya sebagai orang muda sangat tertarik untuk saya kongsikan, mungkin bukan saja berakhir dekat podcast ni, dan untuk kawan-kawan saya juga di luar podcast ni sendiri. Jadinya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dato', Datin dan juga Encik Fairuz atas perkongsian yang sangat berbaloi ataupun sangat memberangsangkan pada hari ini. Jadinya dengan itu sempena Tahun Melawat Johor, jadikanlah pengalaman ini sebagai peluang untuk kita menerokailah kehidupan ataupun keindahan sejarah dan budaya Islam di negeri ini dengan peluang-peluang yang diberikan oleh Dato', oleh Datin ataupun Encik Fairuz sendiri. Ambillah peluang yang diberikan ni, timba peluang ni, sebab tak semua ataupun tak semua tempat yang dapat kita kongsikan bersama-sama macam ni. Kalau kita rajin mendengar, kita akan timba lebih daripada yang lain. Kalau kita rajin membaca, kita juga akan menimba lebih daripada yang lain. Jadi rajin-rajinlah anak-anak muda di luar sana. Jadi itu sahaja slot kita pada pagi ini dalam Bual Kencang by Majlis Belia Negeri Johor di Simposium Antarabangsa Global Johor di Majlis Bandaraya Johor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.